Assalamualaikum. Saya akan tunjukkan fungsi baru kita buat recording untuk pengguna live TV lah. Tapi ni pun ada syarat dia yang mana guna komputer lah, mana custom punya PC, bukan masalah time box lah. So kita boleh pergi dekat sini biasa, quick setting, live TV, klik pada skrin hitam ni, dia punya video. Kita ada setting sekarang ni. Untuk start recording, kita boleh buat recording dengan audio sekali ataupun ada meter untuk audio lah. Okay, file format kita boleh buat AVI ataupun MP4. So MP4 ni dia kecil sikit, kita tekan simpan dan kita play. Ni contoh saya buat untuk guna ni lah, guna webcam saya. So guna webcam, tengok sini dia bergerak. Pada bahagian kiri atas dia ada view meter lah. So kalau kita cakap kuat, nanti dia akan pusing, dia akan bergerak pada bahagian atas ni lah. Okay, tu macam tu kita boleh buat. Dan kita boleh stop recording. Okay, kalau kita start balik recording, dan kita boleh set dia punya ni, untuk disablekan view meter pun boleh, simpan. So nanti view meter kat atas tu dia akan hilang lah. So nanti kita dah tak nampak view meter sini. So kalau kita nak enablekan balik, kita just tekan sini, tekan simpan. Dia bahagian atas ni dia akan ada view meter dia lah, untuk kita check dia punya audio. Ni yang terbaru lah. Okay, sekian, terima kasih.